Okey, jom kita mulakan. Kali ni, saya nak kongsikan panduan lengkap A to Z macam mana nak lulus peperiksaan Google Certified Educator atau GCE Level 1 ni. Dan, first thing first, benda yang paling best sekali, peperiksaan GCE ni percuma tau. Betul-betul percuma sampai Jun 2026. Ini memang peluang keemasan. Rugi sangat kalau kita lepaskan. Jadi, jom kita tengok macam mana nak grab peluang ni. Okey, ini dia roadmap kita untuk hari ni. Mula-mula, kita cerita sikit pasal peluang percuma ni. Lepas tu, kita akan tengok step by step cara nak daftar, fahamkan struktur exam and, yang ni penting, saya akan share sikit persediaan teknikal dan strategi power untuk jawab exam. Dan last kali, macam mana nak dapatkan sijil anda. Jom kita start. Baiklah, jom masuk bab pertama, peluang GCE percuma. Macam yang saya cakap tadi, tawaran ni terhad. So, penting untuk kita tahu kenapa kita kena rebut peluang ni sekarang. Okey, seterusnya, jom kita tengok langkah-langkah pendaftaran. Sebelum kita klik butang register tu, ada beberapa perkara penting yang anda kena tahu dulu supaya proses tu nanti lancar je. Okey, first, yang paling utama sekali, pastikan anda daftar guna ID delima anda, ya, akaun Google dari KPM tu. Lepas tu, double check, triple check semua butiran peribadi, pastikan betul. Dan ingat, please, guna laptop. Bukan phone, bukan tablet. Dan yang bestnya, lepas dah daftar, anda tak perlu terus ambil exam tau. Jadi, bila dah daftar, sistem akan bagi anda masa 14 hari. Cukup lama kan? Ada 2 minggu untuk anda selesaikan peperiksaan. So, ada banyak masa untuk buat persediaan last minute kalau perlu. Bila anda dah rasa ready nak ambil exam, pastikan anda block masa lebih kurang 2 ke 3 jam. Cari masa yang betul-betul tak ada gangguan. Penting sangat ni supaya anda boleh fokus 100% dan habiskan semua dalam satu sesi je. Seterusnya, jom kita bedah siasat sikit struktur peperiksaan ni. Bila kita dah tahu apa yang bakal kita hadap, barulah rasa lebih confident kan? Okey, peperiksaan ni ada 2 bahagian besar sebenarnya. Bahagian pertama, soalan objektif biasa, macam multiple choice. Lepas tu, yang mencabarnya, ada 3 bahagian ujian amali atau kita panggil lab test. Kat sinilah skill praktikal anda betul-betul akan diuji. So, apa benda lab test ni? Sebenarnya, ia macam simulasi. Anda akan diberi satu senario dan anda kena selesaikan tugasan tu guna aplikasi Google macam Docs, Drive, Classroom, Hands-on terus. Ini bukan soalan teori, ini ujian skill sebenar. Okey, part ni super kritikal. Saya nak share beberapa pro tips untuk persediaan teknikal. Dengar betul-betul sebab kalau anda buat benda ni, pengalaman exam anda akan jadi 10,000 kali lebih mudah. Percayalah. Jadi persoalannya, apakah persediaan teknikal yang paling penting sekali untuk ujian amali ni? Jawapannya simple je. Ada 2 benda, split screen dan guest profile. Ingat 2 benda ni, inilah kunci kejayaan teknikal anda untuk exam GCE. Nak buatnya senang je. Mula-mula dekat tingkap peperiksaan tu, anda tekan butang Windows dengan anak panah kiri, dia akan lekat kat sebelah kiri. Lepas tu, buka satu lagi browser Chrome baru. Dekat situ, klik ikon profil anda kat atas kanan tu dan pilih Guess. Tingkap Guess ni pula, anda letak kat sebelah kanan. Kan senang. Sebelah kiri soalan, sebelah kanan tu buat kerja. Sangat efisien. Technical dah settle. Sekarang, strategi masa exam. Yang ni lagi penting. Ada satu benda yang anda wajib buat dan satu benda yang anda wajib elakkan. Okey, ini peraturan emas untuk keseluruhan exam. Tolong, wajib copy and paste, salin dan tampal. Apa-apa je teks, ID, link, nama fail dari soalan, jangan type balik. Kenapa? Sebab sistem yang tanda jawapan anda ni robot. Dia sangat strict. Salah satu huruf, satu space, dia akan kira jawapan anda salah. Sia-sia je kan? Jadi, jangan ambil risiko. Copy-paste. Untuk pengguna MacBook, ada amaran sikit. Ada yang cakap fungsi copy-paste kadang-kadang buat hal sikit. Jadi, kalau anda guna MacBook, mungkin sebelum start exam tu, cuba dulu fungsi ni. Just untuk pastikan semuanya okey. Dan kita dah sampai ke garisan penamat. Jom kita tengok apa nak buat lepas anda dah siapkan semua bahagian peperiksaan. Lepas dah jawab semua soalan, siapkan semua tugasan dan anda nampak semua bahagian dah ditanda complete, anda dah boleh tarik nafas lega. Lepas tu, barulah klik butang End Exam untuk hantar. Part yang paling buat kita berdebar-debar kan? Tapi jangan risau, tak payah tunggu lama pun. Keputusan peperiksaan biasanya akan sampai ke email anda dalam masa sejam je. Cepat kan? Dan kalau anda berjaya,
Tahniah saya ucapkan awal-awal. Dalam email tu nanti akan ada link untuk anda download sijil rasmi Google Certified Educator anda. Satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Serius. Sekarang, anda dah ada semua maklumat, semua strategi. Anda dah lebih dari bersedia. Jadi, persoalan terakhirnya, jomlah kita rebut peluang keemasan ni kan. Selamat maju jaya semua.